Dia jelapan lama tu. Allah Akbar. Kita dekat rumah bapak saudara sepupu arwah mak kita. So tu ada monkey, ada monyet beruk. Monkey, monyet beruk. Tu ada beruk. Tu kera ada kat situ. Takut nak habis tu besar. Tu tengah duduk relax tu, nampak tu. So tu 4 ekor. Kita nak ambil buluh. Dia ambil buluh ni. Dah katam dah. Allah Akbar. Tu dia buluh. Cerah senang nak ambil. Tak gaduh macam tu lah. Oh, tinggi layuk. Belakang tu sawah padi. Sawah padi tu. Rumah lama tinggalan tu. Tuan dia tak ada lah, duduk dekat Subang. Dah tak ada siapa lah. Buluh lagi tu sana tu. Dia kosong rumah tepi jalan besar je pun. Tu jelapang lama. Kan. Allah Akbar. Kita ambil buluh. Nak boleh buat untuk 2 rumah lagi, 2 rumah ayam tu boleh tahan juga lah. Kalau seorang-seorang dipaksa diri lah buat macam mana, kena semangat lah kan, kena kuat semangat. Kalau tidak tak boleh. So ni untuk tiang 1 rumah, 2 rumah ayam. Okay, 2 rumah ayam. Lepas tu dah balik lah, dia pening, dia tak larat dah, dia pun dah berusia sikit lah kan. So sekejap kita tanggung pergi kat luar nanti. Kita ikat-ikat, kita bawa balik farm. Kalau ikut hati tu, nak ambil lah sikit lagi untuk tiang pukat, tapi tak apalah. It's okay. Cheers. Syok lah duduk belakang rumah, tepi jalan, tapi dia tanam pokok getah. Ada agak hasil, dia kata beribu dah boleh makan kat sini. Belakang rumah kan. Tu tak ada orang nak jaga kesian dia. Dia seorang anak-anak semua duduk kat luar lah. Batang pinang banyak, nanti next projek dia suruh tebang pokok nyok ni, pokok kelapa ni. Kita ambil batang pinang dulu lah untuk buat apa nak buat lah kita punya tu tempat pagar untuk gate main entrance nya tu. Banyak batang pinang tu, banyak. Alhamdulillah, nanti kita ambil tu. Traktor duk mengalar kat sawah padi tu. Biasa nak cross ni, nak kena lalu buruk ni. Aduh. Alright, nanti kita share.